Okay guys, untuk video kali ni saya nak cerita kat korang, nak share apa perbezaan ataupun spek yang ada dalam GR Yaris ni. Ada komen tanya saya apa model yang saya ambil ni. So GR yang kat depan korang ni, yang saya pilih ni adalah spek GR Yaris RZI High Performance First Edition. Nama dia panjang sikit. Sebenarnya dalam GR Yaris ni dia ada dua spek paling besar ataupun perbezaan paling besar lah, iaitu GR Yaris RZ dan juga GR Yaris RS. Dalam RZ ada beberapa lagi variants lain, iaitu RZ, RZ High Performance, RC, dan juga ada yang dia punya special edition lah macam GR MN. Jadi saya nak ceritakan korang hari ni perbezaan yang paling ketara RZ dengan RS. Dalam RZ yang saya sebutkan tadi tu lebih kurang sama lah. Itu nanti kita cerita kemudian. So yang RZ dengan RS ni apa beza dia guys? Macam mana nak kenal perbezaan dia tu? Pendapat peribadi saya, yang versi RZ dengan RS ni, seolah-olah RS tu adalah versi yang Toyota buat hanya untuk dapat look GR Yaris. Dalam dia, enjin dia, transmission dia, performance dia sangat berbeza. Dia seolah-olah GR Yaris yang asal tu, yang korang boleh tengok kat jalan raya banyak-banyak tu, diberi muka GR Yaris punya body. Yaris biasa, drivetrain dia, sistem dia dicampak dalam body GR Yaris. Lebih kurang macam tu dia punya perumpamaan dia. Luaran dia secara fizikal body dia memang sebiji sama guys. Tak boleh nak beza. Detailing sikit-sikit korang boleh tengok, antaranya ni, bash ni. Atas sama GR Yaris dia still nama GR Yaris, bukan Yaris GR. Cuma yang RS tu dia punya bash tak ada GR4. GR4 ni bash yang menunjukkan kereta ni jalan 4 wheel. Ni 4 wheel system dia. Lagi satu perbezaan dia, korang boleh tengok kat brake. Rim pun ada beza juga. Ada tengok spek, tapi kadang diorang dah tukar, dekat Jepun pun dah tukar. Tapi kaliper tu lain. Kaliper yang ni dia bagi 4 port tak silap saya. Yang ini lebih besar sizing dia kalau compare dengan RS punya kaliper. Dan satu lagi beza kat sebelah depan. Sebelah depan kalau korang tengok daripada jauh, korang nampak tak ada satu line silver tu? Itu adalah intercooler untuk turbo. Intercooler tu dia keluar sikit. Korang tengok fokus depan sikit, nampak? Dia terkeluar. Yang belakang tu radiator. Radiator dan juga condenser aircon. So ni adalah intercooler. Intercooler untuk turbo. Untuk versi RS, engine dia 1.5 NA. Tak ada turbo. So ni takkan ada. Ni takkan ada. Dan duct ni dia tutup, cover. Dia tak berfungsi. Untuk lubang ni, dia tarik angin untuk sejukkan brake. So brake korang akan perform walaupun dalam keadaan yang ekstrim, sebab dia ada cooling system yang biasanya kereta racing kat track je yang ada benda ni guys. So dekat dalam kereta GR Yaris ni original pun dia dah bagi dah benda ni. So itu perbezaan dia lah, dua kalau kat depan. Lain semua sama guys. Semua sama. Lampu, side mirror, logo tepi, memang tak boleh beza. Even tak silap saya, untuk RS pun dia punya bumbung dia orang bagi carbon. Sedang cerita shell dia, body dia, cengkerangnya ni benda yang sama. Kalau kat dalam, perbezaan yang paling ketara, yang memang tak boleh nak deny, yang sangat jauh beza dia adalah enjin dia guys. Ni enjin yang ada dekat dalam GR Yaris. RS dia pakai 1.5 NA. Sama, 3 silinder. Tapi untuk RZ dia pakai 1.6 turbo. Itu perbezaan dia lah. Dan perbezaan dari segi kuasa sangat jauh. 1.5 tu dia generate lebih kurang dalam 110 horsepower. Yang ini 1.6 turbo dia antara 270 sehingga 300. Kalau version yang baru, yang facelift, pergi sampai 300. Dan yang ini pun easily you can get 300 guys. Kalau upgrade sikit, performance intake, exhaust, sedikit tuning, dah boleh pergi sampai 300 horsepower untuk engine 1.6 turbo ni. So itu perbezaan yang paling ketara. Untuk GR RS versi 1.5 tu, dia punya drivetrain, dia punya sistem
pemanduan dia pakai 2 wheel saja, tarik depan. Macam Yaris biasa, Yaris normal tu dia tarik depan, dan dia pakai transmission automatic. So yang ini manual. Untuk facelift, yes, ada manual. Tu nanti kita ceritalah pasal facelift dan juga versi RZ. Yang ni first edition, yang saya punya ni first edition. So untuk RS dia manual, dan untuk RZ dia automatic. Dan dia ada 4-wheel system yang kita boleh select lah untuk track, untuk sport dan untuk normal. Yang ni kita cerita dalam video yang seterusnya nanti. Saya nak cerita perbezaan je hari ni. Itu perbezaan yang paling ketara. So itu memang sangat besar sebenarnya perbezaan tu. Untuk saya kalau saya, bagi saya itu sangat besar. Saya takkan sebab kalau korang mencari performance dan korang nakkan performance GR Yaris ni, korang kena ambil yang RZ guys. Kalau korang nakkan look saja, betul-betul nak body dia, nak cutting dia, nak layan dia punya seksi, tak fikir pun pasal dia punya enjin, jalan tak kisah asal dia boleh jalan, asal tayar bergolek, okey, boleh ambil yang RS. Susunan enjin bay RS dengan RZ berbeza dekat dia punya cover ni. Untuk RS cover ni tak ada guys. RZ dia ada bagi cover ni. Kemudian perbezaan lagi satu yang ketara dekat dia punya ni. Dekat sini kalau RS ada bateri. Ni saya tunjukkan gambar untuk enjin bay RS. Bateri dia dekat sini. Intake dia ke depan sikit. Untuk RZ, bateri dia campak kat belakang. Kita tunjuk sikit kat belakang kat bawah ni letak bateri. So untuk RZ, bateri dia kat belakang. Dan juga dia ada satu intercooler spray water tank. Ini bukan untuk air wiper Ini untuk sembuh intercooler. Kenapa dia tak kat belakang ni? Mesti korang tertanya juga, apa hal lah letak water dekat belakang, tak letak kat depan je. Guys, kat depan tu enjin panas. So kalau korang letak water tank ni kat depan, mendidih. Hari ni tak guna nak spray intercooler korang. So dia letak kat belakang, dalam ni sejuk, ada aircon. So air ni sejuk sampai dekat intercooler depan. So dia boleh spray intercooler tu untuk cool down kan intake temperature angin yang masuk dalam enjin. So dia punya air dia kat sini kena tambah. So bateri kat sini. Itu perbezaan lah. Kalau RS tak ada. Dari segi trim pula, untuk RS dia pakai seat dia ni fabric. Yang ini dia leather, yang tengah ni Alcantara. Design wise lebih kurang sama, cuma ni finishing dia. Yang ni finishing dia memang eksklusif gila. Dia punya leather ni sedap gila. Dan yang tengah ni adalah Alcantara. Memang soft, sedap, selesa. Dan sini leather. Belakang pun sama belakang fully leather guys. Pula perbezaan antara RZ High Performance dan juga RC. Dan juga dia ada special edition dia lah, macam GRMN. GRMN ni lebih kepada limited edition. Dia keluarkan untuk track edition, special untuk unit-unit tertentu. Yang tu macam kalau GTR ni Nismo ataupun T-Spec, macam tu lah lebih kurang. Itu kita tak tepi lah. Itu more tu orang cakap apa, gimmick collector lah. Yang ini kita cerita antara RZ High Performance dan juga RC. RZ dengan RZ Performance tak jauh beza. RZ Performance ni ada upgrade sikit-sikit, ada penambahan antara dekat talaan dia punya suspension, 4-wheel speed, 4-wheel drive dia, dan juga ada sikit beza dekat ADAS. Sebab korang kena check, ada GR yang ADAS system dia tak ada. Dia tak ada ni. Dia tak ada lane departure control, semua tu tak ada. Ada basic, dan juga ada lagi satu version RC. RC ni dia memang buat untuk track, untuk korang modify. Dia tak bagi korang sistem ADAS, dia tak bagi korang entertainment infotainment system pun tak ada. So korang tak ada radio kat depan tu, dia just kotak kosong. Basic gila, macam Azhar Ramah style. Dia bagi korang basic, tapi engine dia dah memang bagi yang power. Death Train memang power, cuma dia bagi ruang untuk korang modify supaya tak ada masalah dengan wiring. Lebih basic, lebih simple. Memang tu ready for modified, masuk track, masuk rally, masuk apa-apa tournament, championship, semua dah ready dah. Yang untuk RC RC tu dia bukan untuk ke arah pengguna yang nak guna dekat jalan raya, tapi harga dia murah sedikit sebab banyak benda yang dia dah kosongkan, dia tak masukkan.
Okay, dalam next video nanti saya akan ceritakan pula banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan dekat GR Yaris ni dari segi dia punya material apa semua. Itu next video. Perbezaan lain saya rasa setakat yang saya tahu kat situ saja perbezaan dia. Kalau korang tahu apa-apa yang saya tertinggal, boleh komen kat bawah. Kita boleh share dengan viewer yang lain. So untuk kali ni sampai di sini saja dulu video saya. Saya akan update nanti. Banyak lagi saya nak cerita pasal GR Yaris ni. Untuk korang saya nak share macam-macam benda. So saya minta korang support, follow. Yang belum follow tekan follow. Yang belum lagi subscribe saya punya YT, tolong subscribe juga. Dan korang kalau ada apa soalan, korang komen dekat bawah. Thank you guys. Assalamualaikum.